bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan mohor besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Ramadan ialah pada petang Selasa 17 Februari 2026 Masihi bersamaan 29 Syaban 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru, Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alor Star, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuzza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Praksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tempeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Ramadan adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Penyimpan mohor besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Ramadan yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.